100 space. Okey, select second object. Okey, klik kat sini. Ha. Okey. Ha. Ha. Okey, untuk fillet and chamfer, pergi dekat rectangle, buat rectangle dulu. Okey, klik first point. Okey, tarik kat sini. Okey, tekan D space 500 space 300 space. Okey, lepas tu klik. Okey, dari sini tekan fillet. Okey, tekan fillet. Okey, select first object. Okey, kat sini tekan R space 100 space select second object. Okay, untuk check size dia, pergi dekat sini, tekan radius. Okey, klik kat sini. Nampak? Dia keluar arc 100. Okey, lepas tu kita nak buat chamfer pula. Okey, kat sini tekan chamfer ataupun shortcut dia CHA space. Okey, kat sini select first object. Okey, tekan D space. Okey, buat 200 space 100 space. Okey, select second object. Okey, bermaksud jarak daripada sini ke sini ialah 200. Jarak daripada sini ke sini ialah 100. Yang ni bukan radius, yang ni jarak terus. Ni. Okey, cikgu ulang balik. Okey, daripada sini klik ni ke sini, tolak ke atas 200. Okey, daripada sini ke sini, tarik ke kanan 100. Okey, lepas tu kita nak buat blend curve lah. Okey, untuk blend curve, buat satu line kat sini macam ni. Okey, lepas tu buat satu line daripada sini ke sini. Ada dua line macam ni ya. Okey, tekan blend curve. Okey, select first object ni. Lepas tu select second object. Okey, atau buat lagi, kita tekan blend curve, klik kat sini, klik kat sini pun boleh juga. Dia jadi macam ni. Yang ni klik sini ke sini, jadi macam ni. Okey, sekarang kita nak buat array. Okey, buat satu circle kat sini. Macam ni. Okey, lepas tu pergi klik kat array ni. Okey, select rectangular array.
Okey, klik dekat circle ni. Tekan space atau enter. Okey, ni kolom dia kita boleh tambah. Okey, katakan sekarang 4 kan. Kita nak ubah jadikan 8. Tekan 8, enter. Nampak? Dia update ke sini 8. Ke sebelah kanan lah. Okey, row dia pula kita nak buat 6. Tekan 6, enter. Dia tambah ke atas lah. Okey, between ni kita boleh setting. Okey, between katakan kita buat 100, tekan 100, enter. Nampak? Dia jadi dekat lah. Okey, kalau kita buat 150, enter. Dia jauh sikit. Okey, 150 ni bermaksud jarak daripada center first object ke second object ialah 150. Ni yang kita tengok kat sini 150 ni. Okey, yang ni between ni katakan kita buat 200 Kita type 200, enter. Okey. Oh, sebab objek tu terlalu besar. Okey, untuk path array, okey, buat satu rectangle macam ni. Okey, lepas tu pergi dekat polyline. Okey, buat satu line, tarik. Okey, macam ni. Okey, daripada sini tekan A space. Tolak ke atas macam ni. Okey, lepas tu space. Polyline. Boleh. Okey, pergi dekat sini, tekan path array. Okey, select object, select rectangle ni, space. Okey, klik kat sini. Okey, dah siap. Tekan close array. Okey, lepas tu kita nak pergi kepada polar array pula. Okey, untuk polar array, okey, buat satu center radius. Okey, kat sini size dia buat 200. Okey, lepas tu buat satu lagi. Center radius. Okey, sekarang kita nak buat polar array. Okey, untuk polar array, first kali kita pergi dekat circle. Okey, tekan center radius. Okey, klik first point, drag. Okey, kat sini set size dia 200. Space atau enter. Okey, lepas tu pergi dekat circle balik. Okey, pergi dekat center radius lagi. Okey, klik kat sini. Okey, size dia buat 150. Okey. Lepas tu pergi lagi center radius. Okey, pergi dekat center ni. Okey, yang ni buat size dia 10. Okey, lepas tu center radius lagi. Okey, yang ni buat 20. Okey, lepas tu pergi dekat polyline. Okey, klik kat sini, atas ni. Okey, klik kat sini. Okey, lepas tu klik kat sini. Agak-agak pun tak apa. Okey, space. Okey, yang ni buang auto mode dulu. Okey, pergi dekat arch. Bukan sebab kita nak sengitkan dia, kita tak nak straight. Okey, 3 point. Okey, klik kat sini. 1, 2, 3. 1 tengah. Okey, hujung ni. Okey. Okey, klik. Okey, lepas tu buat satu lagi arch. Kat sini 1, 2, 3 juga. Okey. Lepas tu kita pergi kepada hatch. Tekan hatch. Okey, tekan solid. Okey,
hash dekat sini contoh. Okey, klik, tekan space dulu. Okey, select semua ni macam ni. Escape dulu tak apa. Okay, select. Okey, pergi dekat sini array. Pergi dekat array. Okey, pilih polar array. Okey, klik kat sini. Okey. Okey, so kalau nak kurangkan dia punya amount, boleh tukar kat sini je. Contoh item kan. Kalau nak buat 4, tekan 4, enter. So dia automatic update ni. Kalau nak buat 8, 9 boleh try. Enter je. Masukkan amount, enter. Okey, dah siap. Tekan close array.